Okey, pada malam ni, tanpa buang masa, kita akan bersantai-santai bersama dengan tuan-tuan dan puan. Okey ke makanan tadi? Dah makan belum? Apa yang best? Best semua best Alhamdulillah. Oh, gerek Terima kasih sekali lagi untuk anda semua dan juga jutaan terima kasih kepada Sal Travel kesudi menggunakan kami Kogi Rawajeng. Alhamdulillah akhirnya kita dapat bersama dan juga bermain di kawasan kami juga, di kawasan Batu Pahat ini. Alhamdulillah kami berasal daripada Batu Pahat ini juga. Tak jauh daripada sini, lebih kurang 20 minit saja. Ada rezeki jemputlah datang kampung kami juga. Dan juga kalau nak lepak sini pun boleh, insya-Allah. Sambil bersantai-santai, Kampung Sungai Nibung, Semerah, Batu Pahat. Nanti boleh Google Map, insya-Allah. Okey, kalau dah ready kita santai-santai terlebih dahulu. Sebelum tu saya nak cakap selamat Hari Raya Aidilfitri. Masih ada kan raya? Masih. Masih ada raya. Apa pun selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami. Adakah yang pernah follow kami di media sosial? Saya siapa? Saya siapa? Kalau follow saya siapa? Saya kembar dia. Dia yang rambut panjang tu. Dia yang rambut gondrong panjang tu. Saya dah potong rambut. Alhamdulillah lega sikit. Dah baik daripada demam panas. Demam malaria, demam kepialu. Puncanya salah minum air mineral je. Simple je dia punya punca. Okey, tanpa masa, kita nak lagu raya terlebih dahulu. Bolehlah sebuah lagu seloka Hari Raya. Simalah. Sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Boleh kah? Usahlah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Usahlah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Siapa nak menari pun boleh, silakan menari di hadapan kita. Masih raya Masih lagi. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. InsyaAllah, mudah-mudahan bahagia selalu. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Itu dia. Dah ada dua penari pembuka untuk pada malam ini. Opening, opening. Apapun saling bermaaf kita bersama. Ya. Lupakan saja sengketa lama. lama. Ada sengketa lama, kita lupa-lupakan je lah. Buat tak tahu je lah ya. Kalau ada termakan terminum, saya minta maaf lah banyak-banyak wakili mereka ni. Kadang-kadang kita tak perasan kita ada salah silap, betul tak?
Okey, saya nak tanyalah. Siapa yang paling, maksudnya usia yang 80 ke atas? Masih ada? Masya Allah, Alhamdulillah. Yang 70? Ya Allah. Ini pangkat-pangkat, kalau kita panggil Atuk lah. Ya. Saya baru berapa belas. Alhamdulillah sekarang saya 31 usianya, Alhamdulillah. Tapi rasa kita dekat di hati. Sebab kita selalu bersama kan. Walaupun hanya di media sosial, insyaAllah. Baik, teruskan lagi hiburan seterusnya. Kita bercacah-cacah sikit lah. Kita nak sebuah lagu daripada Allah Dato' Majais. Sebuah lagu Menimbang Rasa. Jom kita layankan. Terimalah. Apakah yang ku berikan, tanda aku setia memujamu. Padaku lain tiada, hanya cumalah rasa pengikat cinta. Tiadakah di hatimu bertempat sudi menimbang rasa, menimbang sayang hasrat asmara. Gayamu manis jelita. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu melandai jiwa hingga kasih sayangku terbuang. Tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti, merindu sepanjang hari, tetap kekal dan abadi. Kita santai-santai dulu Saya caca dulu Caca-caca. Apakah yang ku berikan, tanda aku setia memujamu. Padaku lain tiada, hanya cumalah rasa pengikat cinta. Tiadakah di hatimu bertempat sudi menimbang rasa, menimbang sayang hasrat asmara. Gayamu manis jelita. Ramai-ramai sambung. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu melandai jiwa hingga kasih sayangku terbuang. Tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti, merindu sepanjang hari, tetap kekal dan abadi. Lagu seterusnya, terimalah Darah Hujan. Teruskan. Duhai darah kau manis jelita, senyummu indah berseri-seri. Hatiku selalu menjadi tergoda memandang kau tiap hari. Engkaulah yang ku puja-puja, jadi impian di waktu malam. Aku duduk termenung kesepian, terkenang darah pujaan. Sama-sama.
asmara. Ristonce. Padamu, beginilah hidup dalam dunia, selalu sama saling bercinta. Marilah indah pujaan kesoma, memikat janji asmara. Lagu sama lagi lagu seterusnya ini malah bulan ditutup awan. Wah. Teruskan. Masih okey? Kita teruskan lagi dengan lagu Caca Teruskan lagi seterusnya. irama Caca. Bulan ditutup awan. Kita meriahkan suasana kita pada malam ni. Dan juga kita rekodkan, kita rakamkan detik-detik kenangan bersama pada malam ni. Ani dah lengok kaki ke? Alah baru ni. Masih baru steady. Pembukaan ni. Masih steady. Ini baru permulaan. Simalah untuk anda semua. Oh. Jarang-jarang sekali kita dapat bersua kan, Alhamdulillah. Ya, betul. Siapa yang baru pertama kali berjumpa dengan kami?
Alhamdulillah. Dahsyat Oh, memang dia dah amat jumpa dahsyat. ke? Sanggup datang Batu Pahat. Alhamdulillah. Terima kasihlah banyak-banyak. Adakah yang sudi menyanyi? Nanti kita akan tampilkan di atas pentas kita ni. Cantiklah pentas ni kan. Aku takut nak menari kat atas pentas ni. Boleh lah, insyaAllah aku. Sebab aku takut mencemarkan pentas yang cantik ni. Mencemarkan Takut nanti kerak. Okey. Boleh request lagu apa-apa yang nak di-requestkan insya-Allah. Bunga Hutan. Okey, tak apa. Kita nyanyi Bunga Hutan boleh? Boleh. On tak on? Tapi syaratnya kena bersapin. Cuba buka langkah sikit. Siapa yang nak bersapin dijemput tu datang ke depan. Bagi takzim sikit. Silakan. Orang Singapura mesti pandai bersapin. Dah ready? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silakan. Gitu. Ramai-ramai. Sungguh murni bunga hutan, suci bersih tidak ternoda. Kalau hati tidak iman, jatuh kasih sampai tergoda. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kutubnya berseri tiap hari. Putihnya mak gading, sukar nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la.
berzapin bunga hutan. Nak berzapin lagi ke? Ya. Zapin dua zaman. Oh, zaman apa tu? Zaman batu. Lagu tu saya belum pernah nyanyi lagi. Saya belanjalah satu lagu Zapin Budi. Boleh? Budi, Zapin Budi. Budi Apa cak? Ya. Okey, kalau ready, jom. Pantun Budi, silakan. Kita bersama dia hadapan ini. Tapi hati-hati ya. Masuk, silakan. Kalau menebang si pohon jati, Bapak di Jawa, aduhai sayang, Bapak di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok, apa dia? Aduhai sayang, Umpama pokok tidak berbuah.
Buahlah hati, kekasihlah orang melepas saya. Hamba menumpang, ramai-ramai. Aduhai sayang, hamba menumpang gembira saja. Terima kasih. Wow. Saya tengok tuan-tuan dan puan menari, saya yang semput. Sayangnya buah hati dah jadi kekasih orang. Alamak, Ya? melepeh. Ayam didik? Wih, dahsyat-dahsyat ya lagunya. Kami masih ayam yang kecilik tu. Nenek macam gini rupanya Macam mana? Kalau cucu-cucu nampak, nenek macam gini agaknya Malam ni nenek perform. Satu tepukan untuk nenek-nenek. Kata petas pun ada nenek. Nenek kepada cucu-cucunya merupakan anak saya. Satu tepukan untuk ibunda saya, Masna. Satu tepukan untuk drama kami, Boji Besi. Hari ni kaki dia besinya terlebih berat, jadi dia main pakai tangan je. Abang saya yang sulung on bass, Sari. Ni dia punya wife dia dah. Yana. Hai semua. Satu tepukan untuk Nain on keyboard. Adik ipar saya, saudara Riz Toncet. Jadi, anda sudah bersedia untuk Pop Yeye? Kalau sudah bersedia, ayo kita bersama dengan Cik Ada dengan lagunya. Dipersilakan. Jangan berhenti. On the on. Sing it out. On. Hatiku rindu kepadamu, tertawan sejak kita bertemu. Ready? Aku sangka kan bahagia
Tak pernah dengar. Lagu tu apa? Lagu aja. Dari zaman sekarang. Dari Amin. Zaman sekarang. Tak tahu juga. Tak tahu. Okey, alright. Lagu seterusnya atas mintaan juga. Terimalah Syurga Idaman. Katakan padaku rasa di hatimu, janganlah kekanda membisu. Katakan kau cinta ataupun tiada, pada hamba takkan mengarah. Bimbingilah daku ke jalan bahagia, agar cinta kita berjaya. Lupakanlah kanda sengketa kita, bagaikan impian saja. Ku berdoa pada Tuhan agar hajatku dimampukan. Padamilah kanda hasrat yang menyala, bersamalah kita gembira, menikmati keindahan ciptaan Tuhan, bagaikan syurga idaman. Ku berdoa pada Tuhan agar hajatku dimampukan. Padamilah kanda hasrat yang menyala, bersamalah kita gembira, menikmati keindahan ciptaan Tuhan, bagaikan syurga idaman. Itu dia. Satu tepukan untuk diri anda sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Mana yang masih haus, bolehlah dapatkan air sekat sebelah sana. Ya. Belah kanan kita tu ada sediakan air. Jadi boleh dapatkan di sana. Anda masih okey? Okey, dia Tuan-tuan dan macam puan-puan. take 5 kan? Ya, masih okey ke? Alhamdulillah. Kabare? Weres? Wes mangan? Kabare weres? Wes mangan? Dan sekarang saya berada di belakang ini untuk menyaksikan suasana kemeriahan yang berlangsung pada malam ini. Alhamdulillah. Nampaknya kita duduk dekat sini ibarat satu kampung kita pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni kita bersyukuri nikmat yang telah diberikan. Ya. Agar kita dapat terus bersilaturahim bersama insya-Allah. Okey tak okey? Kau kira wajeng? Okey. Tadi katanya kat sini ramai orang Boyan. Ada ke? Orang Boyan. Chipnya. Oh, Kak Asal kita. Ya. Tapi sebelum tu kita nak dengar satu tepukan untuk Kak Asal pada malam ni. Saya boleh nyanyi satu lagu je. La Obe. Apa nama dia? La Obe. Tapi kalau saya salah nyanyi, minta maaf dulu boleh? Saya cuba-cuba je lah ya. Kalau okey kita on. On tak on? Nampaknya haus berbenar tadi kan. Sebab tadi berjoget.
Kita on lagi sebuah lagu La Over. Jom. Let's go. Let's go. Yeah. Setulu mula kau perakan dan kena mula langas tabah. Setulu mula apa yang biasa harap pula tak tahu, pula tak tahu. Ramai-ramai dari duduk ya. Aku ke akar pada sama. Mendengar ya? Tangku atangku ale pula gastaba. Okey, sebelah sini pula. Ramai-ramai. Harapan la oba tina jubula. Atangku ale pula. Sikit lagi. Ngastaba. One more. 1, 2, 3. Atangku ale pula ngastaba. Nampaknya Acik kita tadi kena banyak minum air banyak-banyak. Nampaknya tekak pun telah hampir-hampir bobos tadi. Oh, rockers rupanya. Oh. Berkeladak banyak makan kacang tadi. Oi, dahsyatlah. Suara macam Papa Rock, kan? Okey, kita nak bersama dengan Cik Johari dengan sebuah lagu Kenanganku daripada Jeffrey Dean. Mana Cik Johari? Abang Johari, dipersilakan. Dengan lagunya Kenanganku. Tepuk dah sikit. Silakan. Kenanganku kepadamu di waktu engkau di samping
Itu dia. Bukan. Sebentar tadi kita dapat menyaksikan persembahan solo Ya. daripada Cik Johari. Dia juga penari solo juga. Siapa namanya tadi? Oh, pakcik dengan anak saudara. Jadi ngam lah. Orang kata masih keluarga. Itu dia persembahan yang sangat-sangat istimewa. Cari barang bukan menari. Cari cari barang rupanya. Aku fikirkan menari. Lah, agaknya dia punya kitchen ke terjatuh kan? Kitchen lambang batu pahat tu terjatuh. Duit raya jatuh. Oh, duit Ya raya Allah. dah. Jumpa mesra. Okey. Baik, untuk lagu seterusnya kita nak dengarkan anda sebuah lagu. Dah penat ke? Saya pun belum. Tapi memang semangatnya memang dahsyat lah kan. Apa petuanya nanti kita nak tanyalah makan apa kan. Sebab bila dah usia 70-80 masih steady lagi menari. Ya. Ku sangkakan menari. Rupanya cari barang. Style lah. Sabar je lah. Okey, kita nak dengarkan sebuah lagu Jumpa Mesra. Ada tak yang sudi berduet bersama dengan saya? Abang Rahman. Cik ni. Cik Rahman. Silakan. Cik ni yang tadi minta lagu tu kan? Tengok tu. Kejap ya. Assalamualaikum. Alah, masuk tak ada pintu. Oh lah. Kalau ada pintu tadi dah bobos aku langgar. Wording. Lirik apa? Jumpa mesra. Alhamdulillah. Semoga kita jumpa pada hari ini sentiasa mesra. Dan kita, orang kata kita punya bersurai nanti pun insyaAllah mesra. Apapun. Terima kasih sekali lagi kerana sudi datang ke Batu Pahat. Ada. Tak nyabur. Ada. Alright. Test 1, 2. Itu dia. Dia baru test dah sedap Belum nyanyi lagi, baru test. Tapi tetap tak boleh lawan Acik ni lah suaranya. Berkacang tau. Macam Pak Maon. Terkejut aku. Sekali dia bangun. Okey, jom cik. Mic kita naikkan atas. Baru boleh nyanyi. Cima. Jumpa mesra. Joget setempat. Langkah gembira hati jumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, Jauh. sejak lama adik kenal. Berpadulah kasih mesra, terjalin rasa saudara. Lama sudah kenal suara, baru kini jumpa muka. Inilah rahmat dari Yang Kuasa. Kita jumpa dalam bahaya. Manusia mampu
jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya minta telefonnya? Telefon saya nanti habis dah kena duduk Singapura. Semoga jumpa kembali. Kau nyanyi balik Bye-bye. Itu dia. Sekali lagi satu tepukan untuk Cik kita. Ya, itu dia. Suara dia lebih kurang Allahyarham Ramli. Dia punya lenggok dia pun sama kan. Dia punya tone. Oh, Alhamdulillah. Best. Memang the best. Ya saya. Ya? Ikan dalam kolam. Okey. Ikan dalam parit tak nak? Okey. Okey, ikan dalam parit tak nak. Sekali ikan dalam kolam pun ikan dalam kolam lah. Kenapa selalu aku terlondir je ni? Banyak menari ke? Dah turun kalori dah. Dah turun 10 kg dah tadi menari. Okey, kita cuba ikan dalam kolam. Nyanyi sama-sama boleh? Okey. Sekali syair dah. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ustaz Turun lagi. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Silakan.
anda semua pada malam ini. Gembira tak? Mana orang? Okey, nak lemak manis? Siapa yang manis? Siapa yang berlemak? Saya yang berlemak. Banyak lemak tu yang mengah tu menari. Baik, kita ambil nafas dulu lah. In, out. Alhamdulillah. Tak ada bau apa-apa Okey, Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita nak hiburkan lagu seterusnya untuk anda. Tapi sebelum itu kita punya band boy ambil nafas yo. In. Cek nadi. Mana tahu tak ada lagi? Okey, sambil duduk boleh Aduh. Terimalah untuk anda. Lemak manis. Alhamdulillah. Lemak manis, santan kelapa, ku pandang manis. Nenek siapa? Lemak manis, amboi, santan kelapa, ku pandang manis. Orang Singapura. Gerek sih. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Ramai-ramai. Lemak manis, alah amboi, santan kelapa, alah amboi, ku pandanglah manis, alah amboi, anak siapa? Siapa? Lemak manis, alah amboi, santan kelapa, alah amboi, ku pandanglah manis, alah amboi. Aku yang sakit kau. Takut tercekik aku. Pohon sena, pohon meranti, di tengah-tengah pulau berindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah rindu meniru. Ramai-ramai. Lemak manis, alah amboi, santan kelapa, ku pandanglah manis, alah amboi, anak siapa? Lemak manis, alah amboi, santan kelapa, ku pandanglah manis, anak siapa? Emak siapa? Berina. Amboi, lemah mengalun tayan tersusun. Hujan di hulu tak reda-reda, ributlah turun bertalu-talu. Abang di hulu, adik di Kuala, ku hanyut rindu dalam perahu. Sama sekali. Lemak manis, Alah amboi, santan kelapa, alah amboi, ku pandanglah manis, alah amboi,
anak siapa? Ramai. Lemak manis, santan kelapa, ku pandang manis, anak siapa? Lemak manis, alah amboi, amboi, santan kelapa, alah amboi, amboi, ku pandanglah manis, anak siapa? Lemak manis, alah amboi, amboi, santan kelapa, alah amboi, amboi, ku pandanglah manis, alah amboi, amboi, anak siapa? Ha, 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 ha. Ewa. Amboi. Aku nak ke mana? Amboi. Terimalah untuk anda bunyi gitar. Ya. Dramatis, tidak sabar, si gadis manis, dengan lagu rancak gembira, hatinya rindu tergoda, ingin dapat teman dari sukaria. Sungguh merdu lagu ini, siapa mahu boleh menari. Pilih satu teman sendiri atau kasih hitam manis. Kalau sudi mari kita menari. Selamat ramai. Oh gitar berbunyi, dah jadi menawan hati sedang berakhir. Orang jana irama dapat Mika Sukma, gadis santruna, mau jadi teman gembira. Gitar solo dan melodi, ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang. Wah, kat belakang sana tak tahan. Ha, ha. Oh gitar berbunyi, menawan hati sedang berakhir. Orang jaknya irama dapat Mika Sukma, gadis santruna, mau jadi teman gembira. Gitar solo dan melodi, ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang. Irama gembira, hati
dia. Terlondeh sampai. Terlondeh-londeh sampai sewa aku ni, ha? Wih, dahsyat lah. Nenek gadis kat sini, gini. Dia lagi laju daripada tempo drum, oh. Pakai baju kancing lah suasa, pakai mali baba lah Melaka. Biar saya rosak alah binasa, kerana dia tidak mengapa. Sekali lagi. Pakai baju kancing lah suasa, pakai mali baba lah Melaka. Biar saya rosak lah binasa, kerana dia tidak mengapa. Dari mana mahulah ke mana, sayang cik baba menjual padi. Dari mana mahulah ke mana, sayang cik baba menjual padi. Cantiklah pun tidak sebagailah mana, susah senang di dalam hati. Sama. Pakai baju kancing lah suasa, pakai mali baba lah Melaka. Biar saya rosaklah binasa, kerana dia tidak mengapa. Ujuk bau di atas batu, anak sembilan di tapak tangan. Ujuk bau di atas batu, anak sembilan di tapak tangan. Sungguhlah pun jauh beribulah batu, jauh di mata di hati jangan ramai. Pakai baju kancing lah suasa, pakai mali baba lah Melaka. Biar saya rosak lah binasa, kerana dia tidak mengapa. Sekali lagi. Pakai baju kancing lah suasa, pakai mali baba lah Melaka. Biar saya rosak lah binasa, kerana dia tidak mengapa. Sambung terus. Tunjukkan. Ewa. Abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Puter kaki mengayuh, pergi jauh, keringat pun lalu jatuh. Sekali lagi. Abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Puter kaki mengayuh, pergi jauh, keringat pun lalu jatuh. Pagi hingga matahari terbenam, barat, timur, selatan serta utara. Hujan panas tiada merintanginya. Abang beca, abang beca, abang beca, abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Puter kaki mengayuh, pergi jauh, keringat pun lalu jatuh. Hey. Dari pagi hingga matahari terbenam, barat, timur, selatan serta utara. Hujan panas tiada merintanginya. Abang beca,
Hangpa pernah dengar suara swing kemuning kau? Jom kita cuba. 1, 2, 3, 4. Siapa yang sudi menyanyi bersama saya? Jom. 1, 2, 3. Suwa-suwe ke morning. Suwa-suwe ke morning. Suwa-suwe ke morning. Istimewa raja. Limau purut lebat di dahan. Batang selasih condong uratnya. Mari. Lapar perut dapat ku tahan. Hati sakit apakah ubahnya? Alright. Suwa-suwe ke morning. Suwa-suwe. Tepuk tangan. Ke morning. Suwa-suwe ke morning. Istimewa raja. Anaklah ikan ekornya patah. Patah. Di tepi bahaya pokok rambutan. Jala dah buruk, belanga pecah. Itulah tanda tak dapat makan. Suwa-suwe ke morning. Suwa-suwe ke morning. Ramai-ramai. Suwa-suwe ke morning. Ya. Istimewa. Silakan naik. Asik. Ular lidi asik ketawa melihat kambing mencuci kaki. Mbek. Siapa kata wak jeng tak lapor? Cubalah jemput makan kenduri semua. Suwa-suwe ke morning. Suwa-suwe ke morning. Suwa-suwe ke morning. Istimewa raja. Dan lagi ya? Siapa yang dah makan ubat tadi? Jom kita dengarkan lagu seterusnya. Kepada yang belum makan ubat, jangan lupa makan ubat nanti balik ke hotel. Takut malangkan ikau wajeng-wajeng. Saya pun risau juga. Tapi tak apa, Batu Pahat masih dekat, saya nak ubatkan. Hai obat, mari beli obat kalau salah obat. Hai obat, mari beli obat. Inilah obat, ai sungguh istimewa. Kalau salah sapu, bangun pagi, hilang nyawa. Obat dapat tubuh kering, bentuk basah demam sesama. Mari beli obat ini. Oh dia. Garanti wasati. Ramai-ramai. Hai obat, mari beli obat. Tak dapat. Hai obat, mari beli obat. Kalau salah obat, ubatlah ini, ubat dari akar kayu. Akar tu. Kalau salah sapu,
dia. Lagu pembukaan tadi. Lagu juga merupakan obat, betul tak? Siapa yang jadikan lagu sebagai terapi? Alhamdulillah. Saya lah salah satunya. Nenek tadi pun cakap, Kak Omar tak ada buat apa, selalu dengar Wak Jeng nyanyi. Itu salah satu terapi. Alhamdulillah, terima kasih. Selain ngaji lah. Biasa ngaji. Kan, biasanya mengaji. Salah satu terapi lah kan. Kadang-kadang layan Wak Jeng je pun boleh jadi gini juga. Asyik gini, lama-lama bengkok juga kan. Okey, tadi ada permintaan. Lagu apa tadi? Bunga Ros. Oh, relax, santai-santai. Lagu Inang tu kan? Okey, jom kita dengarkan sebuah lagu Bunga Ros dan juga lepas ni kita dengarkan Hindustan Hey. Suruh nyanyi? Kuci-kuci. Okey, sebuah lagu Bunga Ros. Jom kita dengarkan. Terimalah untuk semua yang ada kat sini. Ros? Oh, Ros. Siapa yang nama Ros kat sini? Jaga-jaga, Ros. Ewa. Masuk, Ros. Kita rosakkan lagu ni, Ros. Nyanyi sama-sama, ya. Oh, bunga Ros, kau harum dan mewangi. Merah putih, warnamu menawan hati. Oh, bunga Ros, kau sekuntum yang terbilang. Kau membikin bahaya segala kumbang. Ramai-ramai. Oh, bunga Ros, pohonmu berduri. Jaga diri, berhati-lah hati. Banyak kumbang ingin datang menghinggapi. Sekali lagi, sebelah sini. Oh, bunga Ros, pohonmu berduri. Jaga diri, berhati-lah hati. Banyak kumbang ingin datang menghinggapi. Okey ke? Alhamdulillah. Balik nanti kita ngaji, Gelak. Oh, bunga Ros, kau harum dan mewangi. Apa dia? Merah putih, warnamu menawan hati. Oh, bunga Ros, kau sekuntum yang terbilang.
Siapa tepuk tangan tu? Oh, kat depan. Terima kasih kerana sudi tepuk tangan. Saya tengok tadi macam ada yang nangis. Ada mengambil kenangan nostalgia dahulu kala ke bersama dengan mungkin suaminya ataupun isterinya. Iyalah, kan? Saya pun semua yang ada kat muka ni semuanya keluar. Air yang ada kat muka ni. Itu bukan air mata, itu masam. Maklumlah nervous. Orang Jawa kata nervous. Okey, di kesempatan ni juga kita nak sama-sama kita juga nak hadiahkan mul kita Al-Fatihah. Mungkin ada saudara mara ataupun sahabat anda, mungkin ada suami ataupun isteri yang telah kembali ke rahmatullah mendahului kita semua kan. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga mereka ditebakan bersama dengan orang-orang yang beriman. Jom sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nyanyi, ngaji, nyanyi balik. Waktu nyanyi balik, waktu ngaji balik. Gitulah kita hidup kena seimbang lah kan. Itu nasihat untuk diri saya lah. Betul tak, Nek? Betul tu. Okey, kita nak kenang-kenangan. Kalau tadi kita dah menari, lepas ni kita menari lagi, jangan risau. Kita nak kenangkan kenangan-kenangan bersama dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita dulu. Bukan nak bersedih, tapi hanya mengenang seketika supaya saya dapat tarik nafas kejap. Sebuah lagu Kenang Daku Dalam Doamu. Kita nangis sama-sama. Nanti kita balik ngaji Ingat mereka yang telah tiada C minor. Bismillah. Rakam tahu saya tengah berlakon ni. Sebuah lagu daripada Allahyarham Tasri SM Salim. Betul Bertahun lamanya kita bersama dengan mereka. Dan hari ini kita tak dapat bersama dengan mereka sebab mereka tak beli tiket bas. Janganlah bersedih, jangan berduka. InsyaAllah kita berjumpa mereka nanti. Okey, rekod. Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Ingin ku turut bersama, apa daya ku tak terdaya. Sudahlah, memang nasibku dek, demikian rupa. Sama-sama. Ku berdoa agar di kau hidup bahagia. Jangan bimbang padaku yang berduka, tapi di kau jangan lupa kenang daku dalam doamu. Itu yang ku pinta dari dulu waktu bertemu. Apalah ada orang yang menjadi sedih? Sedih tau. Jangan buat kami macam ini. Sampai hati. Semua okey lagi
Okeylah, jadi kita tak payah tidur kat pantry, kita tidur kat sini je lah. Sebab lagu tadi memang agak ngantuk kan, Cik Ana. Okey, nak berdansa lagi ke? Kalau nak berdansa, jom kita bangun dengan lagu Ajikalte Merepia. Sebab kita bersama dengan Cik Ana untuk dansa sampai subuh lusa. Dah 2 lagu relax, kali ni kita bangun sama-sama, jom. Boleh tak boleh? Cik tu dah tidur dah. Ya Allah. Hai. Kan dia kata Wak Jeng ni kejap sedih, kejap. Nanti balik saya makan ubat lah ya. Silakan. Sama-sama semua. Jom. आजकल तेरी मेरी प्यार गिर चर्ची कर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गए आजकल तेरी मेरी प्यार गिर चर्ची कर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गए Silakan tampil ke pentas sini. Ayo. Dah kekenyangan lemak. हमने तो प्यार में ऐसा गम कर दिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया हमने तो प्यार में ऐसा गम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया semua आजकल तेरी मेरी प्यार चर्ची अरज़ाबान पर सनी सबको मालूम है और सबको खबर हो गए आजकल तेरी मेरी प्यार गिर चर्ची कर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गए Jom ya sabar. दो बदन एक दिन एक जहान आ गए मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए दो बदन एक दिन एक जहान आ गए मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए मंजिलें एक हुई हम सफर बन sama-sama आजकल तेरी मेरी प्यार चर्ची हर ज़बान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गए तो क्या आजकल तेरी मेरी प्यार की चर्ची हर ज़बान अच्छा पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गए Satu tepukan untuk diri anda. Terima kasih kerana bernyanyi bersama kami pada malam ini. Seterusnya kita nak jemput dan persilakan. Siapakah tadi gerangannya? Abang Muhammad. Persilakan untuk tampil dengan lagunya Oh Fatimah. Untung yang nama Fatimah ada lagu. Ha? Oh Salamah. La 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 la. Kasih dia Fatimah lah ya. Silakan Fatimah. Fatimah. Silakan Cik Muhammad. salah. Okey, saya tak pernah nyanyi dengan live band. Tapi pasal saya peminat tegar Wak Jeng,
Jadi saya tak akan lepaskan peluang ini untuk nyanyi dengan Mak Jeng. InsyaAllah. Terimalah, oh Fatimah. Fatimah nan ayu, parasnya indah, suara merdu, senyum membawa hati rindu, buat jiwa bimbang ragu. Oh Fatimah, gadis Palembang, pinggangnya ramping, leher jenjang, pakainya cantik, istimewa, budi basah, sungguh indah. Oh Fatimah, gadis ayu, indah sungguh parasmu, Mas Ayu, kasih mesramu menawanku, membelai harapanku. Oh Fatimah, gadis manja, membawa hatiku yang mesra. Bilakah masa kan bersua rasa cinta hidup ria. Oh Fatimah, gadis ayu, indah sungguh parasmu, Mas Ayu, kasih mesramu menawanku, membelai harapanku. Oh Fatimah, gadis manja, membawa hatiku yang mesra. Bilakah masa kan bersua rasa cinta hidup ria. Asik. Satu tepukan untuk Cik Muhammad. Okey, itu dia. Dia kata bila Cik Muhammad nyanyi, Kak Sal nak tambah payment. Terima kasih. Tak lah. Hurau je. Itu dia. Baik, tuan-tuan dan puan, nampaknya masa sangat-sangat mencemburui kita. Apapun, kalau ada salah silap daripada kami, ampun maaf dipinta. Belum terlambat kita cakap selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tapi kita belum habis lagi. Kita nak dengarkan dua buah lagu terakhir untuk anda bersama dengan Cik Ana. Dengan lagunya Hati Muda dan Malam Pesta Muda Mudi. Kita tutup dengan lagu Pesta Muda Mudi. Satu tepukan untuk diri anda. Sekian, saya balik dulu. Aku je boleh balik. Wah, dia bangun. Aku pun tak tahan nak ke depan balik. Jom kita penutup ni. Jom. Pacak. Semua bangun, dipersilakan. Semua bangun. Let's go.
Apa pun terima kasih kepada Kak Sal Travel and Family. Satu tepukan untuk Sal Travel. Sal Travel on tak on? Best tak best? Alhamdulillah. Benar tak benar? Benar-benar belakang. Jadi silakan. Hati Muda dan Malam Pesta Muda Mudi. Oh, ready? Menerang alam setiap masa.
salah, warna-warni Aidilfitri. Untuk lagu terakhir kita pada malam ni. Apa pun salam Aidilfitri semua. Selamat Hari Raya. Selamat. Yeah. Terima kasih Wak Haji Saad. Terima kasih tuan rumah kita Wak Haji. Terima kasih Wak Haji. Jemur bangkuan di tengah laman, siang berpanas malam berembun. Jemur bangkuan di tengah laman, siang berpanas malam berembun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Dulang berkait, sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Dulang berkait, sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Ha, 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 gitu. Belum, gini dulu. Wajah Tua muda miskin kaya, sambut Syawal dengan riang, beraneka suasana di mana-mana berada. malam bersuluh dengan cahaya, rumah dihias bagai istana. Sebuah indah nampak bergaya, alangkah damai penuh bahagia. Warna-warni
dibinta. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya minta semua kalau bolehlah kat sini depan ni kita ambil gambar ramai-ramai. Wak Jeng di atas, kita semua di bawah sini, boleh? Okey, mari siapa yang masih berkemampuan, mari kita ke depan. Ambil gambar buat kenangan.